Resolusi dan langkah segera oleh kerajaan mengenai isu 10 ladang FGV Holdings Berhad (FGB) di Terengganu akan dibawa pada mesyuarat Jemaah Menteri pada Jumaat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ketika ini berlangsung mesyuarat ahli Lembaga Pengarah Felda dan FGB bagi membincangkan isu berkenaan. Timbalan Perdana Menteri itu berkata beberapa saranan dan cadangan serta solusi berkaitan isu berkenaan akan beliau bawa untuk dibincangkan dalam mesyuarat tersebut. Ditanya sama ada beliau akan bertemu dengan Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar bagi membincangkan isu itu, Ahmad Zahid berkata tarikh pertemuan belum ditetapkan. Ahmad Zahid berkata beliau tidak melihat sebarang masalah besar mengenai isu itu. Ahad lalu, FGV dilapor diberi tempoh 3 hari dari tarikh notis larangan menceroboh tanah diusahakan membabitkan 10 ladang seluas kira-kira 15,000 hektar di Terengganu untuk mengeluarkan aset boleh alih serta mengosongkan premis.